الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila mengasihi oleh Allah Subhanahu wa taala akan seorang hamba, basarahu, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya, iaitu memperlihatkan hamba tersebut bi'uyubi nafsihi, dengan keaiban dirinya. Maksudnya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah Taala akan memperlihatkan kita keaiban diri kita. Macam mana ataupun bagaimana dapat kita melihat keaiban diri kita? Yang pertama, kita suka muhasabah diri. Kita suka menghitung diri kita. Bila mana seseorang itu dia suka muhasabah diri dia, maka dia akan mempertikaikan diri dia. Masalahnya hari ini seseorang itu dia tak pertikai diri dia, dia pertikai orang lain. Orang yang Allah kasih adalah orang yang selalu mempertikaikan diri. Tahu tak?
Tahu tak makna mempertikaikan diri? Mempertikaikan diri ini iaitu mengatakan diri tak baik. Contoh, orang kata kita baik, tapi kita kata, baik ke aku? Tu pernah pertikai diri. Orang puji kita dengan pujian-pujian yang tertentu. Kita sendiri kata, pujian-pujian tu tak kena kat kita, tak sesuai untuk kita, bukan selayaknya. Aku tak padan dengan pujian tu, aku bukan macam tu. Tu makna mempertikaikan diri. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan keaiban diri kita melalui kata-kata orang. Kalau kita dengar orang kata tak baik tentang kita, jadi kita tengok kata-kata tu, kita match dengan diri kita. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita tengok kata-kata tu, kita banding dengan diri kita. Betul tak betul orang kata? Betul. Astaghfirullahaladzim. Timbullah istighfar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada kita. Kasih pada kita. Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan kasih pada kita? Dengan dia memperlihatkan keaiban diri kita. Sebab orang yang muhasabah diri akan jumpa diri dia. Bila dia jumpa diri dia, kalau baik, alhamdulillah. Kalau tak baik, dia betulkan diri dia. Itu mana jumpa diri. Bila dia jumpa diri dia, kalau baik, alhamdulillah. Kalau tak baik, dia betul diri dia. Itulah yang berbentuk jalannya ke arah syurga. Itu maknanya Allah kasih. Qala wa idza qila laka. Dan apabila dikatakan bagi engkau, manil makhdhulu, siapakah orang yang hina? Faqul, maka katakan, alladhi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, alladhi yansubul ibada ilal aibi wa yubri'u nafsahu minhu. Jikalau dikatakan pada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manil makhzulu, siapakah orang yang hina? Jawab kepada orang yang tanya tu, alladhi yansubul ibada ilal aibi, orang yang menisbahkan keaiban, orang yang menisbahkan hamba-hamba Allah kepada keaiban, wa yubri'u nafsahu minhu, sedangkan dia melepaskan diri daripada keaiban tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Orang yang hina ialah orang yang kata orang tak baik. Orang yang hina ialah orang yang menisbahkan aib orang, bukan dia. Dia bersih daripada keaiban yang dia nisbah pada orang. Itu orang paling hina sekali. Kalau buruk orang, dia tak buruk, itu orang paling hina sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak ada orang macam tu. Banyak ataupun kita kata kebanyakan orang macam tu. Dia melihat keaiban orang. Keaiban yang dikata ke orang tu, dia tak kata kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau buruk orang,
Kalau buruk bukan dia. Dia okey, dia bagus, dia bersih. Tu orang yang paling hina sekali. Sedangkan kita nak kata buruk ke orang, kita renung dulu. Aku pun sama apa macam orang tu. Contoh kita kata orang tu tak ikhlas. Kita ikhlas ataupun kita tak tahu ikhlas itu apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu lagi teruk tu, orang yang mempertikaikan keikhlasan orang. Tu lagi teruk. Kita nak hukum orang. Kita nak hukum orang. Kita hukumlah diri kita dulu. Entah-entah kita kata ke orang, kita pun macam tu juga. Lepas tu kita tak kena kesan daripada orang kata, hang pun sama. Tu maknanya orang yang hina sebab dihina oleh orang balik. Dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak boleh berdunia dengan orang soleh, kita berdunia dengan orang tak soleh. Kalau orang semua tak baik, sallallahu alaihi wasallam, kita seorang yang baik, kita nak kawan dengan siapa? Kalau kita nak kata semua orang tak baik, hatta orang yang tegur kita pun tak baik juga, contohnya. Lepas tu kita nak ambil manfaat apa daripada teguran orang? Kita orang beriman tak? Mungkin kita tak apa beriman ataupun tak sempurna iman kita. Sebab kalau kita mengambil tazkirah daripada tazkirah orang, kita orang beriman betul. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang benar-benar beriman. Dia suka mendengar peringatan. Dia bukan ambil kira siapa yang peringat dia. Dia ambil kira apa yang diperingatkan. Hatta kalau orang yang muda, hatta kalau daripada orang yang muda daripada dia pun, dia ambil cakna teguran tu. Budak sekalipun yang memberi teguran pada dia, dia ambil kira teguran itu. Saya tengok tu masa orang tua saya. Dia orang tua yang mengaji di pondok. Dia mengaji di pondok ni pada muda sampai dia tua. Sampai tok guru dia mati, dia mengaji. Satu masa dia mengaji. Tok guru lepas mengajar satu kitab, sejam, tok guru berehat, balik sarapan, sekali tok guru mengajar pula. Orang mengaji pun sama juga lah. Lepas mengaji, tak turun pergi makan sekali. Dalam pukul berapa lepas naik balik mengaji. Ayah saya dia tak makan hari tu. Dia tunggu atas nak sah atas surau. Waktu tu Saudara Sayyidina Muhammad bila dah habis mengaji tu, jadi tutup kitab, dia tak pen atas kitab. Belakang tu ada satu orang pelajar pondok. Pelajar pondok ni tegur dah, cikgu. Cikgu minta maaf cikgu, pen tak letak atas kitab. Budak pondok, dia orang tua, dia cikgu pula. Cikgu tak lembu, tak letak pen atas kitab. Oh, terima kasih. Tu maknanya kita menerima peringatan, teguran. Hanya orang yang tak apa nak betul otak kot yang tak mahu terima teguran. Teguran tu memberi manfaat pada dia. Otak tak betul yang tak mahu terima manfaat kot. Kalau otak tak betul, hang siapa tegur aku? Hantar hang budak, hantar aku cikgu, hantar aku orang tua. Tu
Itu kalau kita otak tak betul. Kalau otak betul, siapa sahaja beri peringatan, kita akan terima. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang bagi peringatan adalah orang yang beri nasihat. Orang yang beri nasihat ialah orang yang beragama. Sebab kita tak dikira orang yang beriman kalau kita tak suka kepada saudara kita seperti kita suka kat diri kita. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ataupun tidak sempurna iman salah seorang kamu kalau kamu tidak kasih kepada saudara kamu seperti mana kamu kasih kat diri kamu sendiri. Seorang tu tak dikira beriman sehingga dia kasih dekat saudara dia seperti dia kasih kat diri dia. Kalau diri dia suka orang nasihat dia. Faham tak? Kalau diri dia suka orang nasihat dia. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina. Kalau saudara dah jatuh dalam kemungkaran, saudara dah jatuh dalam kesilapan, dia tak redha saudara dia duduk dalam kesalahan, melainkan dia akan tegur. Macam tu tak boleh buat. Macam tu bahaya. Kalau buat macam tu berdosa. Tu orang yang sempurna iman. Kalau orang nasihat, terima kasih banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Sebab Nabi sebut ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Sebab nasihat membawa orang kepada kebaikan dan membawa kebaikan untuk diri sendiri juga. Nasihat. Maka sebab itu kata ulama, la khaira fi qaumin laisu minan nasihin. La khaira fi qaumin, tidak ada kebaikan dalam sesuatu kaum laisu minan nasihin, kalau mereka bukan di kalangan orang yang menasihati. Tak ada kebaikan duduk dalam satu perkampungan, dalam pondok, dalam masyarakat, organisasi, NGO, pertubuhan, tapi tak mau nasihat. Mereka tu bukan style nasihat. Mereka tu semua style tak mau terima nasihat. Tak ada kebaikan lah. Tapi selagi mana kita ni jenis suka nasihat orang, insya-Allah. Ataupun dalam kelompok kita ada orang yang suka nasihat orang, baik lagi. Sebab orang nasihat ni ialah orang yang mainkan peranan check and balance. Periksa dan buat pertimbangan. Tak ada orang nasihat habis. Penting nasihat. Duduk di asrama, ada kawan yang macam ni, nasihat. Dan ghalibnya orang yang kerja nasihat orang tak suka. Kalau suka tegur orang, suka nasihat orang, ghalibnya orang tak suka. Lepas tu kata ulama, wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Dan tak ada kebaikan juga dalam sesuatu kaum kalau mereka tidak suka kepada orang yang menasihati mereka. Jadi orang yang tak suka orang nasihat, berarti orang tu merasa diri dia cukup, merasa diri dia sempurna. Aku tak perlu nasihat siapa-siapa, aku dah sempurna. Bohong. Maka orang yang tak suka dinasihati akan duduk dalam kesilapan sampai bila-bila. Betul? Dia ego, dia tak mau ubah diri dia. Dia nak tetap diri dia macam tu. Dia akan duduk dalam salah dan dosa sampai bila-bila. Jadi orang yang Tuhan hendakkan kebaikan, jadi orang nasihat dia, dia betul diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh kita mengaji. Kita mengaji ni, dengar Tok Guru kata apa? Bila Tok Guru kata sekian-sekian, kita dengar kata-kata Tok Guru, ada kita muhasabah dalam diri kita. Kita bukan nak muhasabah orang lain. Betul tak? Kita mengaji, di mana-mana pun Tok Guru mengajar. Kalau Tok Guru kata hal tu, langsung kita ambil dengan diri kita. Aku macam tu tak?
Adakah kita ambil kata galam tu kita nak buh orang? Tak ada manfaat. Sebab tu Pak Suyu waktu kami jumpa dia dulu, waktu mana dia jazahkan saya untuk baca kitab Fathur Rahman sebelum subuh tu, dia kata macam ni, mu baca kat dia mu ngajar mu baca kat dia mu mengajar mu, hang baca dekat depa tapi hang mengajak diri hang sendiri. Tu baru betul. Yang tak betul kita mengajak orang lain dan kita tinggalkan. Sebab tu orang memperumpamakan, kita tunjuk orang satu ni hak tiga baik kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala alladhi yansubul ibada ila al-aibi wa yubri'u nafsahu minhu, iaitu orang yang menisbahkan kepada orang lain keaiban dan membersihkan diri, menyucikan diri dia daripada keaiban itu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita doakan insya-Allah para penaja kita semua dalam rahmat Allah. Diampun dosa kita semua, dijauhkan daripada malapetaka, diampunkan kita, dimudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dimakbulkan semua doa-doa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lawasabil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar.